sebagai contoh yang paling jelas lah, ya, hukum dadah, ya, hukum haram dadah. Dari mana datang dalilnya? Melalui jalan qiyas, ya, qiyas daripada hukum haram arak, ya. Apabila kita mendapati bahawa dadah, ya, dia juga memabukkan, ya, seperti mana arak memabukkan, maka arak itu hukumnya haram kerana dia memabukkan. Maka apabila didapati bahawa dadah juga memabukkan, ya, maka ulama mengatakan bahawa dadah itu pun haram, ya, sekalipun tidak ada nas bahawa heroin tu haram, ya, tidak ada nas bahawa apa jenis-jenis dadah yang ada, amfetamin ke apa ke, tidak ada dalil, ya. Kalau ada penagih dadah kata, mana dalil? Mana dalil? Kata apa? Kata syabu, syabu haram. Mana dalil? Tak ada dalil. Maka syabu hukum asal harus. Jenuh juga kita nak menjawab, ya. Maka kita kena jelaskan ini berdasarkan dalil qiyas, ya, qiyas daripada dalil hukum haramnya arak, ya.